Habiskan RM20 dekat bazar. Nak tahu dapat apa? Let's go. First thing first, aku akan cari makanan berat dulu. Tak kisahlah nasi ke, mi ke, ayam ke, nasi kerabu ke, macam itulah. Sedapnya bau. Ada ayam penyet, nasi ayam, nasi kerabu. Ada buttermilk, ayam kunyit, daging kunyit. Buttermilk ayam satu. Bungkus. Okay, makanan pertama ni adalah makanan berat tau. Sedap. Okay, saya beli. Baki lagi RM10. Saya ada sosis. Ori. Sosis kat sini RM5. So, aku akan ada baki lagi RM5. Okay, baik. Air jagung lah. Kecil. Ada makanan mesti kena ada air kan. Sedapnya warna dia. Sebenarnya tengah cocok je aku minum ni. Okay. Jangan. Tahu ni. Kan ada baki lagi RM2. Kak ada tak kuih RM2? Bang, saya nak shake kuih RM2 ada bang? Ni RM2.50. Kalau yang RM3, RM4. Ya, sekarang kuih tak ada geng RM2 ya geng kan? Saya nak shake kuih RM2 ada tak? RM2 dah beli apa Okay, sini. Sini ada kuih RM2 ada? Oh, tak ada. Kak karipap berapa? RM5 RM2. Okey, lepas. Okey, akak campur karipap dengan popiah. Alright, thank you. Geng, pas.